Bro, kalau kau nak tahu, Ha. masa aku dengan grup-grup Superbike dulu kan, aku makan kat Sultan Salai ni lah kita konvoi. Oh, kau biasa datang sini? Oh, dengan Superbike dengan kawan aku. Okay. Kau tengok lauk-lauk kampung dekat sini, semua best-best kan. Yang siput sedut, yang itik semua ada. Masa aku dengan geng-geng aku konvoi Lamborghini dulu. Kita konvoi Lamborghini kat sini ramai-ramai. Lamborghini Hebat. Kawan-kawan aku suka ni. Tapi ada cerita lebih baik kepada orang yang kerja pejabat tu, yang nak bawa bos-bos korang makan lepas meeting tu kan. Dekat sini lah tempat dia. Geng-geng pejabat, korang booking awal-awal, tak payah beratur lagi dah. Korang pesan je awal-awal, lepas tu dia hantar, dia serve sendiri kat meja korang. Senang kan? Bro, lepas aku beli Lamborghini tu kan, aku dengan budak-budak Ferrari pula. Aku beli Ferrari, kita konvoi datang sini lah. Dengan set yang macam ni yang aku ambil untuk kau ni kan, lauk-lauk yang ni harga dia baru RM64 tau, dengan sotong macam ni. Mana kau dah dapat? Menu dekat sini macam-macam ada. Menyelerakan lah tokak-tokak orang kampung cakap kat sini. Sultan Salai ni kalau hari Sabtu dengan Ahad tu memang budak konvoi ramai. Kalau hari-hari biasa tu kan, orang-orang office lah, orang kerja pejabat, bos-bos dia bawa datang makan kat sini. Kalau nak contact dia, nak booking, aku ada letak nombor kat last video ni. Menu-menu semua nalar reka. Siput sedut dia, lemak bakar, gulai urat keting, sotong, macam-macam pilihan bang, teruja tu. Yang tanya parking dia macam mana, kau tengok besar parking dia, dinosaur pun boleh parking. Yang paling penting tempat dia ni selesa, nak menjamu selera. Untuk orang-orang yang kerja office, yang bawa bos-bos tu kan, kau tempah dekat sini, booking dulu nombor yang ada ni. Lepas tu nanti tak payah nak pilih-pilih lagi, tak payah beratur. Oh, boleh bro Terus nanti dia hidang kat kau. Mana untuk orang kerajaan pun boleh lah? Boleh. Mana Ferrari kau apa semua? Aku Ferrari tu cerita dulu. Sekarang ni aku tengah nak kumpul duit balik ni. Balik dulu lah. Bro.